Adik Pakcik Ibi dapat 8A SPM. So hari ni Cik Ibi nak celebrate sempena kejayaan Adio lah. 8A kot, bukan sikit, mestilah bangga. Cik Ibi ni tak boleh mana tempat ramai-ramai orang ni. Jadi Walik carilah satu tempat tepi sungai hok tak ada orang. Cik Ibi tak suruh ayat mana tempat ni, biar saya awak tertanya-tanya. Jadi disebabkan puah duduk bakar sotong, bakar udah tepi sungai. Apa gitu. Cik Ibi pun belilah set-set untuk buat cincum di tepi sungai. Janganlah saya awak. Kalau awak makan kedai ada 30-40 sepala ni. Hari ni Cik Ibi buat dengan ada daging syabu-syabu lagi. So sekian wajib lah ada. Ni kita biasa tak boleh nak masuk. Saya awak 4 kali 4 boleh masuk. Jadi habis Diki pergi ambil lah Umi duduk luar tu, masuklah dalam. Diki ni anak buah Cik Ibi, dia duduk sore-sore rumah mami apa-apa. Dia kita nama squash peringkat negeri. Betul lah dia tanya ibu puas Cik Ibi apa lagi marilah. Biar mari makan cincung dengan ibu sini ni. Moga dia dekat-dekat je rumah ni. Nak buat jadi kau ceritanya saya awak tengok-tengok duk makan tu beritik-beritik. Hujan turun. Mula-mula kat slow 2-3 kali hujan turun slow. Apanya mari habis derah. Makan ni banyak lagi tidak terbakar saya awak. Malah nak sipir bakar dalam hujan pun hujan gila halang basuh. Okey ni.